ini tular di media sosial. Satu video memaparkan seorang YouTuber terkenal menunggang sebuah skuter elektrik yang diubah suai sambil membawa dua lagi rakannya di Melaka. Menerusi hantaran video yang dimuat naik di akaun TikTok Francis_Lim86, kelihatan ketiga-tiga individu itu tidak memakai topi keledar motosikal. Sebaliknya hanya menggunakan helmet basikal ketika sedang berhenti di sebuah kawasan persimpangan lampu isyarat. Terbaharu, Timbalan Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan Melaka, Khairul Aswad Abdul Halim berkata perbuatan tiga individu itu adalah menyalahi undang-undang.